Hai, Assalamualaikum, bersama saya Shilda Ismail untuk Buletin Infra Rakyat. Infra Rakyat membawa kepada anda sorotan bulan Julai Kementerian Kerja Raya. Menarik untuk Infra Rakyat edisi kali ini, program Madani Rakyat meletup di Terengganu. Pengurusan tertinggi dan warga kerja Gandekan Turun Padang memantau projek Infra Rakyat. Bangunan IPDAS Keningau menunjukkan 50% kemajuan. Pasar Kedai Payang di Ibu Negeri Terengganu menjadi tumpuan warga setempat apabila program Madani Rakyat Terengganu 2025 bertemakan pembangunan madani rakyat sejahtera berlangsung meriah selama 3 hari bermula 10 Julai lalu. PMR kali ini diterajui Kementerian Kerja Raya bersama dengan Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri. Dalam ucapan perasmian, Yang Amat Berhormat PMX menyatakan PMR kali ini memperlihatkan dengan jelas daya usaha KKR untuk membuat yang terbaik. PMR kali ini hebat dan mantap. Dalam PMR kali ini, rakyat dapat see, touch and feel pelbagai perkhidmatan kerajaan persekutuan dan negeri serta agensi kerajaan meliputi dasar, inisiatif dan program. Berbagai acara telah diadakan seperti pameran, pocket talk, quiz dengan acara istimewa dan khusus untuk PMT Terengganu. Antaranya ialah tahlil dan doa untuk mangsa tragedi GRTB Great KL, Semarak IBK Terengganu, Tautan Hati Ganu bersama Rabani dan cabutan bertuah. PMR Terengganu telah menerima seramai 125,052 pengunjung 5 kali ganda melepasi sasaran yang ditetapkan oleh PACU iaitu 25,000 pengunjung. Tahniah KKR, tahniah ICU yang pasti program ini pasti memberi manfaat kepada rakyat dan mendekatkan rakyat kepada kerajaan. Susulan runtuhan jalan dan tebing akibat kejadian monsun timur laut di laluan T145 Kuala Nerus, Terengganu. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi turun padang ke projek pembaikan infrastruktur tersebut dan mendapati 72.24% projek telah siap 18 hari lebih awal dari dijadualkan. Ia melibatkan pemeriksaan runtuhan, kerja-kerja geoteknikal, pembinaan dinding penahan, pemasangan sistem geotekstil, kerja-kerja tembakan pasir serta penstabilan struktur tanah bagi memastikan ia tahan dan selamat. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi turut meninjau kemajuan projek naik taraf jambatan melintasi Sungai Marang di laluan FT003 Jalan Kuala Terengganu, Kuantan Marang, Kuala Terengganu. Jambatan sepanjang 220 meter itu dilengkapi 4 lorong duhala yang akan mengurangkan kesesakan jalan raya lalu menjimatkan masa perjalanan memberi manfaat ketara buat penduduk setempat. Dan ia dijangka siap pada suku kedua tahun 2027. Juga turun padang kali ini pada 13 Julai, Ketua Setiausaha Kementerian Kerja Raya, Datuk Seri Azman Ibrahim telah meninjau struktur tambatan banjir di kilometer 373 Lebuh-Raya LPT2. Tinjauan itu bertujuan melihat konsep dan reka bentuk struktur tambatan banjir yang telah siap dan berfungsi dengan baik semasa monsun timur laut baru-baru ini. Turun padang atau turpa merupakan amalan utama pemimpin tertinggi Kementerian Kerja Raya bagi meninjau sendiri status pelaksanaan projek di bawah selian KKR. Jadi, turpa ini dibuat selang-seli antara kerja rasmi harian, menjawab soalan lisan di Dewan Rakyat dan berbagai mesyuarat serta acara rasmi, anjuran kementerian dan agensinya. Dan ini adalah bukti komitmen dan keprihatinan pemimpin terhadap isu rakyat yang mahukan projek disiapkan cepat untuk manfaat rakyat. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Ahmad Mazlan turun padang untuk meninjau kemajuan bangunan Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah, IPDAS Keningau Sabah yang memasuki fasa ketiga. Ia sudah mencapai kemajuan fizikal 50%. Pembangunan projek ini dijangka menyediakan kemudahan pengajian yang lebih lengkap, selesa dan moden kepada para pelajar serta tenaga pengajar sekaligus menyumbang kepada peningkatan kualiti penyampaian pendidikan di Sabah. Buat jelung kalinya, Kementerian Kerja Raya berpeluang menyertai Expo 2025 Osaka Kansai berlangsung dari 7 hingga 13 Julai bersama rakan strategiknya CIDB Malaysia, agensi dan 21 syarikat pembinaan tempatan. Malaysia Construction Week yang diadakan di Pavilion Malaysia itu dirasmikan oleh Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Pembangunan KKR
Datuk Muhammad Sakiri Abdul Kadir. Bertemakan Digitally, Innovate, Infuse, Construct, penyertaan KKR mempamerkan komitmen ke arah masa depan industri yang lebih pintar, lestari dan berdaya saing di pentas global. Baiklah, sekian sahaja dari kami di Buletin Infra Rakyat. Ke mana lagi KKR akan turun padang atau turpa? Saksikan Infra Rakyat bulan depan. Semoga ia memberi kesejahteraan dan keselamatan yang berkualiti, mampan, selamat dan selesa untuk anda. Jumpa lagi. Salam semua. Jom muat naik apps My Jalan KKR. Muat naik apps, setelah itu tekan daftar sekarang. Daftar nama, alamat, email dan nombor kad pengenalan serta kata laluan, tekan daftar. Kemudian, semak peti masuk email untuk pengaktifan akaun. Dalam email, tekan klik untuk sahkan. Yeay, akaun anda sudah diaktifkan. Anda dah boleh log masuk untuk membuat aduan. Nampak jalan berlubang? Lampu isyarat tak berfungsi? Jalan rosak? Kirimkan gambar dan lokasi GPS. Saya tunggu laporan anda. KKR akan menerima semua aduan termasuk jalan negeri dan PBT, seterusnya memajukan laporan anda kepada pihak berwajib.